Bang. Hai. Hai. Bang, Sepamala hotpot ni kedai apa? Okay, Sepamala ni adalah makanan hotpot original from China. Ush, makanan China. Yeah. Kita orang sajikan, kita ada ala carte ada, buffet pun kita orang ada. Ush, ada buffet. Ya. Je saya first time dengar hotpot ni. Kalau macam tu ada berapa set Kita ada package buffet untuk bonanza, luxury, kita ada lunch and supper. Kat sini ada 8 jenis sup. Best seller kita ada mala, tom yum, signature chicken soup dengan kari laksa. Semua sedap-sedap ni. Harus sedap. Boleh lah. Just kamu boleh ambil all in one. Cheers. Banyak je ni. Nak. Okay, dah. Jom. Ush, banyak juga dalam satu set all in one ni. So yang ni all in one platter. Oh, all in one platter banyaknya. Lagi? Ada yang ni hanya akan dapat super luxury buffet sahaja. Banyak juga sos-sos dekat sini. Hai. Hello. Nak saya ajar buat sos tak? Yang paling sedap kat sini. Saya akan buat sos 3 benua. Garlic, coriander. Rasa sos ni dia masam-masam, manis sikit. Tapi dia tak pedas. Saya letak Thai sauce. Sos cili hijau. Kacang hancur. Sos cili kuning. Dah siap sos 3 benua kita. Sedapnya. Terima kasih. Boleh? Kedai dekat mana Kak? Kedai dekat Bangsa Shopping Centre, tingkat 2, Sepamala Hotpot. Buka pukul 11, tutup pukul 11.30 last call. Lama juga buka tu. Macam tu. Makan dengan saya lah Kak. Boleh, why not?